Sekarang di Shah Alam dan sekarang pukul 9.25. Kita nak cari job dekat ICT lah. Let's go. Dah on job dekat Shah Alam. Saya rasa ini 9.25 dah pun. Kita buatlah sampai pukul 11.30 macam tu. So let's go. Kita buat kerja. Satu benda yang saya tak berapa nak suka tentang ICT ni, sebab ICT ni banyak sangat roadblock waktu malam. Bukan tak suka ke apa, tak lepas ke apa, tapi nanti nak kena beratur lama macam tu lah. Pergi ICT ni korang kena hadap macam tu lah. Dapat first job, kita pergi pick up dulu dekat section 7. So let's go. Sekarang pukul 10.41, dapat RM38.98. 39 dah. Nak cukupkan lagi RM11 untuk dapat 100. Apa pula 100? RM50. Dapat RM50 sehari pun dah kira not bad lah kan. Okay lah, not bad. Kita pun buat tadi start pukul 9 lebih macam tu. Sekarang pukul 10.43. Sempat lagi nak dapat RM11. Jom kita cari lagi RM11. Total job untuk hari ni dapat RM48.81. Maknanya sekarang ni pukul 11.17. Boleh lah untuk hari ni RM48.81, 5 book. Buat pukul 9 tadi sampailah pukul sekarang ni pukul 11.18. So not bad. Kita sambung esok. Let's go. Tapi ada satu masalah yang paling ketara sekali yang saya nampak tadi adalah pick up dia sangatlah jauh. Pick up sekarang ni dah naik 5 km dah. Itu hari 3 km je. Ni dah naik 4-5 km. Jauh. Kalau harga je okey. Tapi harga je pun macam tak berapa nak okey. So apalah, kita sambung. Nak komplain banyak-banyak pun tak boleh. Sambung esok je. Let's go.